yushikul umamu an tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat manusia yang mereka bukan Islam akan berhimpun, mereka akan berkumpul dan mereka akan mengeronyok kamu seperti seorang yang sedang makan di dalam talam yang besar. Mereka akan berkumpul dan juga mengelilingi talam ini. Mereka yang datang daripada non-Muslim, dan mereka akan menganiaya, mereka akan menindas, dan mereka akan mengeronyok umat Islam. Mereka akan bersatu, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam kitab hadisnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kerana bilangan kami ketika itu kecil sehingga kami dikeronyok, sehingga kami ditindas oleh orang bukan Islam?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bal antum kathir." Bahkan sesungguhnya kamu ramai pada ketika itu, tetapi kamu terkena penyakit wahan, yang mana kegerunan daripada hati musuh kamu telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu menjadi lemah disebabkan penyakit wahan yang telah terhinggap di dalam hati kamu. Maka para sahabat bertanya, "Mal wahan ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksudkan dengan wahan tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut," iaitu cinta kepada dunia dan juga benci kepada kematian. Nabi SAW mengatakan, "Kautsa'is sail," kita adalah seperti buih di atas banjir. Kamu tidak ada haluan, kamu mengikut di mana aliran banjir tersebut pergi. Kamu tidak ada pendirian tetap, kamu tidak ada hakikat, kamu tidak ada jati diri keislaman kamu. Apabila manusia dimanjakan dengan keduniaan, maka dengan otomatiknya tercabut daripada dirinya kehebatan Islam, akan tercabut daripada keberkatan wahyu, sehingga mereka tidak dapat faham apakah maksud dan juga matlamat akhir daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Dia ingin terus hidup di atas dunia ini selama-lamanya. Kalau boleh dia ingin mendongak ke langit, dia ingin bertongkat langit, berpasak kepada bumi, tidak mahu meninggalkan langsung dunia ini. Namun di dalam hadis ini ulama mengatakan tersembunyi di dalamnya rahsia dan juga formula kepada penyelesaian kepada masalah kita pada ketika ini, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan kerinduan kepada akhirat. Itu adalah keterbalikan daripada cinta dunia dan benci kepada kematian. Maka itu adalah punca kekuatan kita. Kerana itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Hendaklah kalian sentiasa memperingati sesuatu yang menghancurkan segala kelazatan, keseronokan dan juga kesedapan kehidupan ini, iaitu maut. Kerana dengan membanyakkan mengingati maut, ianya bukan untuk melemahkan kita umat Islam, ianya untuk menguatkan kita, ianya untuk memperkasakan kita. Apabila umat muslimin hati mereka terpaut dengan akhirat, terpaut dengan kerinduan kepada pertemuan dengan Allah dan Rasulnya SAW, pertemuan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, para orang-orang yang saleh dan juga wali-wali Allah yang telah meninggalkan kita, pertemuan tersebut akan dihimpunkan sekali lagi di akhirat. Kerinduan kepada perkara tersebut akan menyebabkan hati kita akan zuhud daripada dunia ini. Hati kita akan berpaling daripada segala bentuk keduniaan. Maka kerana itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kebijaksanaan dan juga hikmah mereka telah mengumpulkan manusia dalam majlis-majlis yang boleh membawa ke dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah suatu langkah untuk membawa manusia untuk istiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dalam satu zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, datang daripada segala arah, seperti banjir besar yang datang. Dan jika kita tidak mencari pautan bahtera, maka kita akan tenggelam dalam fitnah ini. Maka majlis-majlis yang seperti ini untuk selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ini.